Dalam kehidupan ini, keyakinan terhadap pendirian harus disertai dengan kerendahan hati. Merasa diri betul itu biasa, tetapi mempertikaikan kebenaran orang lain adalah ego yang menjadi ujian kepada akhlak. Ilmu dan pengalaman sepatutnya menerbitkan hikmah dan toleransi, bukannya melahirkan sikap mudah menolak pandangan yang berbeza. Kerana kebenaran bukan milik individu yang hanya pandai bercakap. Orang yang beriman akan tegas pada prinsipnya, namun tetap terbuka mendengar dan memperbaiki diri. Disitulah letaknya perbezaan antara keyakinan dan keangkuhan. Wallahu a'lam.